Okay, hai korang. Hari ni kita nak makan nasi biryani Mamu Syekh Daud. Kita ambil lem syam daripada ayah kita. Nak lem syam? Sikit lah. Oh, ni lem syam dia. Tengok guys, besar. Kita ambil sikit-sikit je lah. Dia dah kahwin lelaki tu? Air nak sikit. Rasa rempah. Nak rasa rempah dia. Ha, nak kulit-kulit tu. Beri kambing bagi ibu sikit. Ambil ada banyak. Tak, memang rempah dia atas tu kotor. Ambil. Dengan ayam dia. Rasa bismillah. Sekejap. Tak terlalu kuat. Banyak lah. Sekejap. Masak. Tengah buat pula. Tengah berlawan lah tu Pak Ustaz tu. Nampak orang. Oh, ni lem syam dia. Besar lem syam. Tu dia. Nampak? Bang, awak macam mana? Lembut. Pedas lah, Ma? Sikit lah. Ya ke? Ada pedas sikit. Kan? Rempah lah, rempah. Arif tak lupa. Saya makan Tu? tu je lah. Saya dapat free ni. Ni macam maklubah eh. Abang beli paling banyak. Ni kambing eh? Budak tu kira 170. Terkejut dia. Hak yang cashier. Ni kambing tau. Sikit. Kenapa tu? Oh, ni kambing dia. Oh, bukan yang pasal bunuh diri tu eh. Tak nak kuah. Nak dah lah. Dal lah. Dal. Dia jatuh. Dia macam pedas je. Tak. Stop. Okay. Ambil kuah lem syam. Kuah dal. Okay lah, jadi kita makan benda lain pula eh. Bye. Hai korang, hari lepas tu tadi aku dah makan apa nasi biryani tadi yang Mamu Syekh Daud. Lepas tu dia ada jual panipuri juga tengok ni. Ni aku dah tukar dia. Tadi dia pakai plastik je. Aku bahkan dalam bekas. Panipuri. Jom kita buat panipuri. Abang Adi nak tukar. Kasih. Dah, jangan minta banyak-banyak tau. Abang nak buat dulu. Dah hancur dah. Okay, nanti kita buat review ni pula. Kita buat review ni pula eh. Okay, mula-mula macam mana cara buat dia. Ada air asam dia. Ni air apa, kita letak je semua. Aku dah tahu makan. Ni kentang dia lah, of course. Dan panipuri. Okay, kita cari cara dia. Yang ni sikit. Ni okey lah. Kita katuk-katuk dulu. Oh gitu. Tu buat lubang dia besar sikit. Okey, ni mantap dah tu bulat dah. Ni saya ajar cara buat-buat dia. Sabar dulu. Adik, jangan makan banyak tau. Dah cukup. Sabar, abang nak buat lagi review ni, sabar. Kita tu takut kita masuk angin. Tutup dulu. Okey, ini. Sedap bau kentang dia. Kita ambil kentang dia.
Lepas tu ni kita Mana kuah dia? ni. Kita ambil lagi kentang dia sikit. Boleh settle. Oh, bateri dah nak habis dah. Cas, bateri dah nak habis cepat-cepat. Lepas tu letak dulu ni. Kita letak muruku dia. Murukuru. Murukuru. Aduh. Oh, tong sini lagi. Aduh. Ada pinggan ni ha, senang. Yang korang jangan aku letak dekat atas ni pula. Atas meja je lantai. Letak lah. Susah pakai tangan je. Pakai tangan je kau mah. Okey, lepas tu ni ayam asam ni masam tak? Sekejap ya, saya minta tolong bapak saya sekejap. Gue tahu, tapi udah dapat investor buat sekolah itu, kualitas dan kualitasnya Pak. Itu iya. Tapi ada yang lain. Apa? Makasih banyak ya Pak. Tapi mengacau. Iya, tadi suami saya udah check-in. Korang dia buat apa korang? Ada pengacau Adik saya mengacau Saya bisa Kacau. Okay, ni dah buka tadi ni. Siapa ni hijau ni? Saya tak nak letak banyak. Kejap boleh? Letak sikit-sikit je dulu. Okay. Bagi basah-basah je. Pusing lah adik saya ni. Dia nak pada puring ni makan kosong. Membazir lah kan. Nanti sekejap dek abang buat dia dulu. ini ya Bu. Lepas tu kita letak ni air. Aku saya rasa ni air asam dia. Oh, banyak ni. Okay, stop. Okay. Lepas tu kita boleh Bismillah. Dari pedas-pedas. Sedap. Saya rasa ni kentang dia pedas sikit. Sedap. Sedap dia. Kosong pula. Bunga ang. Enggak. Jadi satu. Ni saya makan dua. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 betul dalam tu. Kau itu saja pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam YouTube channel Amar Raihan ya. Bye. Peace out.